Assalamualaikum. Saya 2240613, Cik Wan Rani Azli binti Cik Wan Rosaidi. Saya ingin berkongsi refleksi saya berkaitan 3 aspek penting dalam pembentukan diri saya sebagai seorang kadet kesatria, iaitu kejujuran diri dan maruah, kepentingan pengalaman dan pembangunan personaliti. Kejujuran diri dan maruah ini bagi saya adalah berani mengakui kelemahan dan kesilapan diri tanpa menyalahkan orang lain. Sebagai seorang pemimpin, kejujuran diri sangat penting kerana ia melahirkan rasa tanggungjawab dan integriti dalam setiap tindakan. Yang kedua, kepentingan pengalaman. Antara pengalaman yang sangat memberi kesan kepada saya adalah semasa latihan kawat. Saya pernah melihat rakan seperjuangan saya membantu anggota lain walaupun penat dan tertekan. Dari situ saya belajar tentang kejujuran dalam persahabatan dan hormat terhadap sesama anggota. Yang ketiga, pembangunan personaliti. Sifat diri yang sedang saya usahakan untuk ditambah baik ialah kawalan emosi. Dalam suasana latihan yang mencabar, kawalan emosi sangat penting supaya saya tidak bertindak mengikut perasaan. Penutup, sebagai seorang kadet kesatria, saya sedar bahawa etika, nilai moral dan disiplin diri adalah asas penting untuk membentuk jati diri seseorang pemimpin yang berintegriti. Sekian, terima kasih.